Dulu ada kes family tu yang pajak semua barang. Tapi barang tu upah simpan tinggi. Yelah dia 1%. Jadi ingat nak jual semua surat. Faham. Tapi itulah kan. Terima kasih Cik Fifi. Ini satu yang sangat bagus dah. Sebenarnya kan, kenapa orang jual, kenapa kita kena perlu simpan emas bila berlaku sesuatu pada keluarga, sekurang-kurangnya meremang bulu rumah kaedah. Satu testimoni yang orang semua kena tahu. Kenapa orang kena simpan emas. Dan kaedah perasan kalau kita tengok kat tepi-tepi jalan ada banyak kedai pajak, ada banyak RAHNU. Itu tandanya rakyat Malaysia ni ramai yang ada simpan emas. Kita je tak tahu. Dan kita juga yang tak tahu, ramai juga orang ada masalah dalam kehidupan. Dan masalah ni boleh dibantu oleh adanya emas kan. Kita boleh pajak, kita dapat duit, maknanya masalah masa tu boleh selesai lah. Orang kata kita lebih sayang pada keluarga kita daripada kita sayang pada emas kita, betul tak? Macam itulah. Kita lebih sayang kita punya keluarga. So untuk kaedah sendiri baru-baru ni, kalau beli surat emas maknanya anda tidak bercadang untuk rajin tengok live public gold. Okay. So kalau kata anda nak surat pajak, maksud anda tak nak beli balik lah, betul tak? Kadang nak belajar juga ni. Nak belajar juga. Maknanya kalau surat pajak memang anda tak ada nak panggil apa? Tak ada nak beli balik lah emas tu, betul? Dia kalau surat pajak bukan rasa macam rugi. Secara logik akalnya macam rugi sikit lah kan. Tapi dapatlah duit sikit. Tapi tak apa. Kita tak apa. Benda tu Fifi mana tahu. Hai Cik Putri. Analisis trend emas dan cara simpan untuk jangka panjang. Iya. AI dah detect. So itulah. Kalau maknanya